Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernah tak anda terfikir apa emosi seorang ayah yang baru saja bertarung emosi teman isteri bersalin di hospital? Tapi bila sampai rumah, dia nak kena hadap lagi satu amanah yang besar, iaitu menguruskan uri anak sendiri. Ramai yang buntu. Ada yang tak tahu cara, ada yang tak ada tanah sebab tinggal kat bandar, dan ada yang terlalu penat. Allahu Akbar. Di Placento, misi kami bukan sekadar nak cuci uri. Misi kami adalah untuk memudahkan urusan fardu kifayah ini supaya si ayah boleh fokus jaga ibu dan bayi dengan tenang. Permintaan untuk servis pengurusan uri profesional ini sebenarnya sangat tinggi. Tapi tenaga pakar yang faham adab dan syarat masih sangat kurang. Jadi saya bercadang nak buka peluang untuk anda yang berminat untuk belajar teknik pengurusan uri yang betul, yang bersih, suci dan tersusun. Bukan sekadar belajar ilmu, saya juga mencari rakan untuk kerjasama yang serius nak sertai keluarga Placento. Misi kami nak buka lebih banyak cawangan di seluruh Malaysia. Kalau anda rasa ini adalah satu kerjaya yang bermakna buat anda, jom kita berbual lanjut. Klik link di bawah atau komen Placento untuk sesi pengenalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ustaz Basri daripada Placento. Terima kasih kerana menghubungi kami untuk urusan uri cahaya mata anda. Saya faham dalam keadaan sekarang, fokus utama ayah adalah untuk memastikan ibu dan bayi dalam keadaan selamat dan semua keperluan ibu dan anak disediakan dengan cepat dan selesa. Jadi, biarlah urusan uri ini kami yang galas. Di Placento, kami amalkan 4 langkah mudah. Yang pertama, tempahan. Ayah hanya perlu berikan maklumat melalui WhatsApp. Dan yang kedua, langkah yang kedua, pengambilan. Pegawai logistik kami akan datang ambil terus dari hospital ataupun rumah. Ketiga, pengurusan uri. Uri akan dibawa ke pusat pengurusan di Masjid Ceras Jaya untuk dicuci dan diuruskan dengan sempurna mengikut syariat. Keempat, notifikasi. Kami akan hantar gambar dan video sebagai bukti urusan telah selesai. Jadi, ayah dan ibu boleh berehat dengan tenang. Biar kami uruskan amanah ini dengan penuh adab. Ayah dan ibu, untuk memastikan urusan pengambilan uri berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah, saya mohon bantuan untuk penuhkan maklumat dalam borang di bawah ya. Maklumat seperti nama hospital, tarikh jangkaan bersalin, sangat penting supaya tim logistik kami boleh bersiap sedia dan terus bergerak ke lokasi sebaik saja menerima berita kelahiran nanti. Hanya ambil masa kurang daripada 2 minit je untuk isi borang ni. Terima kasih atas kerjasama ayah dan ibu. Sambil kita menanti saat bahagia, menunggunya kelahiran cahaya mata, saya ingin berkongsi sedikit ilmu sunnah menyambut bayi yang baru lahir. Selain pengurusan uri yang sempurna, ada beberapa perkara yang sangat digalakkan dalam Islam. Antaranya, melaungkan azan atau iqamah di telinga bayi, melakukan tahnik ataupun mencicik manisan ke langit-langit mulut bayi, mencukur rambut. Ya ni taklah watak sangat. Tapi cukur rambut bayi, memberi nama yang baik pada hari yang ke-7. Itu semua sunat. Di Placento, kami bukan sekadar mahu memudahkan urusan fizikal, tapi kami mahu bersama-sama memastikan permulaan hidup si kecil anda bermula dengan penuh keberkatan. Semoga perkongsian ini membawa manfaat untuk ayah dan ibu. Penat cari cangkul? Mana nak cari tanah bersih? Duduk di kondo, tak perlu kotor tangan, biar Placento uruskan. Cuci bersih dan patuh syariah. Urusan selesai dengan pantas. Slot terhad. Booking sekarang. Dah lah penat baru balik daripada hospital. Nak kena cari cangkul pula. Mana nak cari kawasan atau tanah yang bersih, nak tanam muri anak dekat Lembah Kelang ni?
Kalau tinggal di kawasan bandar yang padat ni, macam ni, jangan runsing. Tak perlu kotorkan tangan, tak perlu bazirkan masa, tak perlu ke hulu ke hilir. Serahkan saja kepada plasento. Kami datang ambil, cuci bersih, tanam dengan sempurna mengikut syariat. Urusan selesai dengan pantas hanya satu panggilan. Slot kami sangat terhad ya. Klik link di bawah sekarang untuk kami standby tarikh bersalin anda. Tahu tak, ilmu menguruskan uri ni bukan sekadar tradisi, tapi ia satu amanah fardu kifayah yang sangat dituntut. Di Plasento, kami nak ajak anda belajar cara menguruskan uri yang betul, bersih dan mengikut syariat. Bukan sekadar ilmu, kami juga buka peluang untuk anda bina kerjaya dan sertai misi kami di seluruh Malaysia. Jom belajar dan jadi sebahagian daripada keluarga Plasento. Klik link di bawah untuk sertai kami dan berkenalan dengan kami.